Ni macam lah baru betul basuh kereta macam ni. Okey, aku tunjuk dekat korang satu sabun basuh kereta yang paling viral sekarang. Untuk basuh sebiji kereta, korang cuma perlu pakai 2 penutup saja. Lepas tu macam biasa, campur dengan air. Tapi aku suggest kalau siapa ada water jet, boleh pakai water jet. Dia punya buih tu akan jadi lagi banyak. Okey, siap? Jom kita test. Cuba tengok. Banyak kan buih dia. Kalau korang ada water jet, dia punya buih dia lagi tebal. Harga dia tak sampai RM15 untuk satu tong. Tong dia dah besar mana. Tapi nak basuh sebiji kereta cuma pakai 2 penutup je. Memang jimat lah. Lagi satu, aku suggest korang guna mop macam aku pakai ni. Senang kalau korang ada kereta besar-besar nak cuci bumbung, tak payah panjat kerusi. Mop ni dia boleh adjust kasih panjang atau pendek. Tak apa, dalam aku punya showcase aku ada letak link untuk mop ni sekali. Dengan cuma RM15, aku tak tahulah berapa puluh kali korang boleh basuh kereta korang. Kalau korang rajin, suka basuh kereta sendiri, berminat nak beli, tekan beg kuning sekarang.